membunuh Kim Jong-nam, abang kepada Kim Jong-un, pemerintah Korea Utara. Ingat tak? Yang mati dekat KLIA. Itu sahaja yang sefaham rekod saya dan rakan-rakan peguam, yang mana ada kes yang ditarik balik setelah prima facie. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, kes Siti Aisyah ini bukan kes biasa. Kes ini membabitkan rundingan dua negara. Presiden Jokowi ketika itu datang berjumpa Tun Mahathir, berbincang panjang lebar, memohon Siti Aisyah ini dilepaskan dan diterbangkan balik ke Jakarta, pulang ke kampung asal. Dan faktanya juga menunjukkan ada kemungkinan Siti Aisyah ini tidak tahu apa-apa tentang konspirasi pembunuhan itu. Bincang antara dua negara ini membabitkan G2G. Dan akhirnya Malaysia bersetuju, okey, tak apalah, bawa pergi balik Indonesia, apa yang nak buat, you buatlah. Sebab itu Siti Aisyah, pertuduhan terhadapnya ditarik balik walaupun setelah kes prima facie disabitkan oleh mahkamah. Itu sahaja mengikut rekod kami para peguam yang pernah terlintas kes ditarik balik setelah prima facie. Keduanya, kes ayahanda Datuk Seri Zahid Hamidi. Prima facie ini, saya explain sikit. Papa Berry dah explain panjang dah, saya tambah sikit. Prima facie ini mengikut undang-undang, kalau sekiranya dah ada keputusan kes ini prima facie, kemudian tertuduh ni tak bawa siapa-siapa sebagai saksi, maka mahkamah perlu menyabitkan kesalahan. Maksudnya, kes itu sudah lengkap. Bukti sudah lengkap. Bukti sudah mampu mensabitkan kesalahan. Tinggal lagi tertuduh ini diberi peluang untuk menyangkal bukti tersebut. Itu saja. Kalau tertuduh datang sengih-sengih, tak bawa apa-apa bukti, mesti sabit kesalahan. Dah ada dah bukti tanpa keraguan yang munasabah. Itu prima facie. Dan dalam kes Zahid Hamidi, saksi yang dibawa berapa orang, tuan-tuan? Pendakwaan bawa berapa orang saksi, tuan-tuan? 99 orang saksi. 99 orang saksi. Berpuluh-puluh hari. Dan saya nak tambah satu fakta mungkin orang terlupa. Orang katakan bahawa kes Zahid Hamidi ini adalah Zahid guna duit Zahid. Duit Zahid masuk Yayasan Akal Budi, jadi Zahid guna duit dia untuk servis kereta. Apa salahnya? Orang kata, apa salahnya Zahid guna duit Zahid? Kita katakan bila kamu buat yayasan, itu bukan duit kamu lagi. Itu pertama. Keduanya, antara ada 6 atau 8 pertuduhan yang membabitkan suapan yang diberikan oleh syarikat bernama Mastoro Kenny Hill Consultant and Services kepada Zahid Hamidi dalam banyak cek. Ada 10 juta, ada 5 juta, ada 250,000 sebagai dorongan untuk meluluskan projek MyEG. MyEG tahu tak, tuan-tuan? MyEG kepada syarikat bernama Mastoro. Ini pertuduhan di mahkamah. Bukan cerita Zahid guna duit Zahid. Tak, Zahid terima duit sebagai dorongan untuk memberikan projek. Itu pertuduhan di mahkamah.